Cara untuk aktifkan SIM card anda sangat mudah. 5 minit je. Let's go! Pertama, pastikan anda dah ada SIM card Tone Wow dekat tangan. Kemudian download aplikasi Tone Wow 2.0. Logonya begini guys. Klik register SIM. Kemudian masukkan ID promoter anda dan klik validate. Pastikan namanya betul ya dan klik continue. Scan barcode yang ada dekat depan SIM card anda tu dan masukkan nombor PUK yang ada dekat belakang SIM card. Kemudian, pilih anda nak kekal nombor lama ke nak nombor baru. Kalau nombor baru, anda boleh pilih 4 digit akhir yang anda suka. Kalau kekal nombor lama, masukkan nombor anda berserta dengan nama telkonya. Next, tangkap gambar IC anda, make sure jangan ada silau dan selfie untuk sahkan identiti anda. Dan yang terakhir, masukkan email, bangsa anda dan nombor yang untuk dihubungi in case. Kemudian, tik je kotak tu dan klik submit. Selesai. Kalau anda daftar nombor baru, SIM card Tone Wow dah boleh terus guna. Anda login je masuk app Tone Wow untuk top up dan langgan plan. Kalau anda daftar kekal nombor lama, SIM card belum boleh guna lagi. Anda akan dapat 1 SMS daripada nombor lama anda. Reply SMS tu untuk sahkan yang anda nak keluar. Proses ambil masa sehari. Jika signal SIM card anda dah tak ada, baru anda boleh masukkan SIM card Tone Wow.